Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih kepada semua pelajar yang sudi untuk mendengar kita punya ini merupakan nota kuliah yang terakhir lah, dan saya mengharapkan kepada kerjasama daripada pelajar semua agar topik ini iaitu orientalis dalam historiografi Islam juga hendaklah diberikan penekanan dan fokus, kerana topik ini juga ada masuk dalam peperiksaan akhir semester tu nanti dalam final exam ada soalan berkaitan dengan orientalis dalam historiografi Islam. Dan saya ingin membuat rakaman sebab pada minggu depan sepatutnya kuliah kita yang terakhir 22 hari bulan tu saya akan bentangkan topik ini. Bagaimanapun uh, kita ada apa aktiviti dengan pihak LHDN jadi maka saya uh, merasakan bahawa perlu diadakan satu rakaman kuliah untuk anda tonton di YouTube berkaitan dengan topik ini agar anda semua dapat eh, pendedahan dan juga info berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan orientalis dalam historiografi Islam. Jadi kita nak meninjau terlebih dahulu tentang definisi dan konsep orientalis dan peranan orientalis dalam historiografi Islam. Okey, jadi kita tengok definisi dan konsep Orientalism ini, di mana Orientalis ni berasal daripada kalimah Orient yang bererti timur. Jadi takrifnya hal yang bersifat ketimuran, maksudnya dunia sebelah timur, sebelah Asia ini, berkaitan dengan arkeologi, sejarah, bahasa, sastra, agama, budaya, sosiologi, politik, ekonomi, apa jua perkara yang melibatkan hal-hal ketimuran. Masyarakat orang timur itu yang dipanggil sebagai kajian Orientalism. Maksudnya kajian berkaitan dengan dunia timur. Jadi agama itu dia tidak fokus kepada agama Islam je, agama Buddha, agama Hindu, agama mungkin agama Shinto, agama yang berasal daripada dunia sebelah timur. Budaya pula, budaya masyarakat Arab, Melayu, India, Cina, Jepun dan sebagainya. Jadi golongan yang mengkaji tentang hal ketimuran ini yang dikenali sebagai Orientalis, dan Edward Said dalam karyanya Orientalism memberikan tiga takrifan eh, tentang orientalis ini, iaitu kerja kerja-kerja ataupun apa hal-hal yang dibuat oleh golongan orientalis ini adalah bersifat akademik, dan ada juga dia dalam bentuk pemikiran, dan dia juga merupakan antara salah satu cara Barat untuk mendominasi Timur. Kalau kita lihat bagaimana kajian-kajian yang dilakukan oleh orientalis terhadap dunia sebelah Timur, mereka akan cuba untuk mengangkat bahawa Baratlah yang lebih baik daripada eh, sebelah timur itu. Jadi itu yang kita lihat bagaimana golongan orientalis misalnya yang cuba untuk orang kata nak memperkecilkan apa orang kata tahap orang Melayu disebabkan sebagai bangsa yang mundur dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok bagaimana bentuk oh, pemikiran dan juga mungkin kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh golongan orientalis ini cuba untuk orang kata nak merendah-rendahkan masyarakat timur, sedangkan masyarakat timur ini juga dia mempunyai ilmu intelektual tamadun dan juga sejarahnya yang tersendiri. Okey, jadi orientalis ini menurut beberapa orang sarjana Islam, misalnya Munir Al-Ba'albik, yang menggunakan kalimah Al-Mushtarik merujuk kepada orang yang belajar tentang bahasa Timur, ilmu dan ketamadunan orang Timur. Kemudian tokoh yang lain Mahmud Hamdi Zakzuk yang menyatakan bahawa setiap orang Barat yang pakar dalam mengkaji ilmu tentang Timur, baik dia sama ada mendalam ataupun tidak, maka orang daripada sana itu yang dikenali sebagai golongan orientalis. Anwar Al-Jundi pula menyatakan bahawa satu golongan manusia yang dilatih oleh penjajah untuk menguasai ilmu dan diperalatkan bagi menghancurkan Islam. Kemudian Najim Al-Hakiki pula nyatakan bahawa golongan orientalis ini orang yang mempelajari tentang masyarakat Arab dari segi ilmu dan kesenian, kesusastraan.
Dan yang terakhir, Muhammad Al-Bahir pula menyatakan bahawa golongan dari Barat yang menjalankan kajian terhadap warisan Islam berlandaskan metod kajian ilmiah. Jadi kalau kita tengok kat sini, golongan orientalis ini, kalau menurut pada definisi yang dikemukakan oleh sarjana Islam, menyatakan bahawa kebanyakan daripada golongan orientalis ini adalah orang Barat. Maksudnya orang Eropah dan sebagainya yang mengkaji tentang apa jua hal-hal masyarakat sebelah timur ini untuk menguasai mungkin masyarakat sebelah timur, dan kajian yang dilakukan adalah berlandaskan kepada metod kajian ilmiah. Cuma mungkin kalau kita tengok pergi lebih jauh, takrifan yang diberikan oleh Anwar Al-Jundi menyatakan bahawa golongan ini juga dipergunakan, dipalatkan untuk menghancurkan Islam. Ini lebih spesifik lah. Sedangkan kalau kita tengok golongan orientalis ni, kalau dia mengkaji dunia sebelah timur, kalau dia mengkaji tentang agama masyarakat sebelah timur, dia tidak hanya fokus kepada Islam saja, tetapi juga ada agama-agama lain yang muncul di sebelah timur ini. Tetapi yang ini dia lebih spesifik. Maksudnya golongan orientalis ni dikatakan dipalatkan bagi menghancurkan Islam. Itu takrifan yang diberikan oleh Anwar Al-Jundi. Tapi kalau kita tengok tokoh-tokoh lain menyatakan bahawa golongan orientalis ni orang yang pakar dalam ilmu yang melakukan kajian terhadap masyarakat timur berlandaskan kepada metod kajian ilmiah. Jadi kalau kita tengok sejarah kemunculan golongan orientalis ini, pada peringkat pertama adalah pada pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun Kristian di Andalus. Kalau kita lihat bagaimana pertembungan ini berlaku di Semenanjung Iberia. Muncul tokoh-tokoh di sebelah Eropah sana yang um, melakukan kajian terhadap tamadun Islam, antaranya Gilbert de Orlik dan juga Adelaide of Bath. Kemudian peringkat kedua pula, berlaku pertembungan perang salib antara kuasa kuasa apa Islam dan juga kuasa Eropah, dan juga akhirnya membawa kepada apa, kalau kita lihat pendudukan Perancis pada zaman Napoleon Bonaparte ke atas Mesir juga. Ini dikategorikan dalam peringkat kedua kemunculan ataupun keberadaan golongan orientalis yang mengkaji tentang dunia sebelah timur, mengkaji tentang masyarakat Arab, mengkaji tentang perkembangan Islam dan juga ilmu-ilmu Islam yang ada pada ketika itu. Dan peringkat ketiga adalah zaman moden yang ditakrifkan sebagai kemuncak kepada perkembangan orientalism, di mana muncul golongan-golongan ilmuwan Eropah yang menggunakan apa metod penyidikan dalam mengkaji uh, dunia sebelah timur ini. Antaranya Bernard Lewis lah. Okey, sini saya kemukakan beberapa tokoh-tokoh utama orientalis, antaranya Ignaz Goldziher yang dilahirkan di Hungary dan dia menerima pendidikan di Universiti Al-Azhar dan mengumpulkan manuskrip. Dan beliau menulis tentang Al-Quran dan hadis dan menguasai bahasa Arab. Ini yang kita boleh kata satu, orang kata mungkin keistimewaan dan kehebatan yang ada pada golongan orientalis ini. Dia orang Barat, tapi mengkaji tentang dunia sebelah timur. Hatta kalau dia mengkaji tentang masyarakat Arab dan ilmu-ilmu yang ada, termasuklah ilmu yang berkembang dalam tamadun Islam, mereka ini menguasai bahasa Arab dengan fasih, boleh bercakap, boleh menulis, boleh membaca. Hal ni yang kalau kita tengok sekarang ni, kita kalah lah. Kita ni sebagai orang Islam masih lagi orang kata tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, khususnya nak merujuk teks rujukan. Tapi mereka boleh, mereka berupaya menguasai bahasa Arab untuk tujuan mereka melakukan kajian terhadap apa yang berlaku di dunia sebelah timur. Jadi kita lihat kat situ penguasaan bahasa itu penting kerana bahasa-bahasa ini merupakan bahasa-bahasa sumber-sumber yang ada. Contohnya kalau kita lihat sejarah Islam yang banyak ditulis dalam bahasa Arab. Jadi kita perlu, orang kata, menguasai bahasa Arab agar kita dapat memahami maklumat-maklumat yang cuba disampaikan dalam konteks sejarah Islam dalam kitab-kitab yang dihasilkan. Jadi tokoh orientalis ini dia antara penulis utama The Encyclopedia of Islam. Ni encyclopedia ni ada di PTSL dan karyanya antaranya Muslim Studies. Okey. Kemudian kita pergi ke tokoh orientalis selanjutnya, Snot Hogronje. Ni dilahirkan Snot Hogronje ke sebutnya, Hogronje. Dilahirkan di Belanda dan mendapat pendidikan di University of Leiden dan Strasbourg. Dan dia belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam. Bahkan beliau ni memeluk agama Islam
dengan nama Abdul Ghafur, mata-mata untuk menunaikan haji di Mekah. Ni. Sama ada dia masuk betul-betul masuk maksudnya masuk dalam kerelaan sebenar ataupun pura-pura memeluk agama Islam. Itu menjadi satu perdebatan lah. Itu boleh boleh pada maksudnya kajian yang lain lah. Tetapi hakikatnya beliau memang pergi ke haji, maksudnya memeluk Islam untuk menunaikan haji dan dia nak tengok tentang apa eh, tata cara menunaikan haji bagaimana. Jadi orang-orang Islam pergi ke Tanah Suci ni macam mana dia menunaikan haji, termasuklah orang-orang yang datang daripada alam Melayu ini yang menunaikan haji bagaimana. Hal-hal sebegitu ada di apa dinukilkan dalam karyanya Head Mekacis Face. Jadi beliau juga menjadi penasihat kepada JB Bons Huns, Gubernur Belanda, bagi memadam api Perang Aceh dan kembali ke Belanda lah dan berkhidmat sebagai profesor di University of Leiden. Jadi dia juga mahir bahasa Indonesia. Sebab itu dia dilantik sebagai penasihat Gubernur Belanda di kawasan Alam Melayu ni, di Aceh. Jadi dia faham tentang orang kata psikologi masyarakat di sebelah sini. Kemudian H.A.R. Gibbs. H.A.R. Gibbs ni dilahirkan di Iskandaria dan berketurunan Scottish, belajar di of Edinburgh dan School of Oriental and African Studies University of London, dan karyanya Mohammedanism and Historical Survey dan Studies of Civilization of Islam. Dan beliau ni berkepakaran dalam sastra Arab dan sejarah Islam. Okey. Yang lain adalah Philip K. Hitti yang berasal dari Lubnan dan menjadi warga negara Amerika dan berkhidmat sebagai profesor di Harvard University. Dan beliau ni menjadi kaunselor. Kaunselor ni bukan kaunselor macam kaunseling dia macam menteri penasihat bagi Jabatan Hal Ehwal Luar Amerika bagi isu rantau Timur Tengah. Jadi maksudnya Kementerian Luar ke Amerika ni kalau nak tahu tentang isu rantau Timur Tengah akan merujuk kepada beliau sebagai seorang yang mahir tentang peradaban di kawasan Asia Barat Timur Tengah itulah. Dan dia ada beberapa karyanya, antaranya History of the Arabs, Islam and the West, A Historical Cultural Study. Ini memang buku-buku ni ada di PTSL, boleh boleh cari. Jadi bagaimana dengan pendekatan orientalis ni? Ni mungkin ada soalan lah final exam tu nanti ditanya. Bagaimana golongan orientalis menanggapi hmm, apa kata historiografi Islam ni. Jadi mereka melakukan pendekatan secara akademik dalam mengkaji tentang sejarah dan persejarahan Islam. Ensiklopedia Islam ni selain daripada mereka ialah membuat kajian melalui penguasaan bahasa Arab dengan meneliti, membaca karya-karya sejarah. Jadi hasil daripada kajian yang digunakan itu mereka akan menulislah buku, artikel jurnal dan juga mausu'ah, ensiklopedia berkaitan dengan Islamic History and Civilization. Jadi sekarang ni seolah-olahnya kita pula apabila kita nak memahami tentang sejarah datang penduduk Islam ni kena juga rujuk kepada karya-karya orientalis ni kerana mereka membuat kajian terhadap sumber-sumber pertama kita. Ini. Jadi kita nak memahami tentang bentuk pemikiran orientalis melalui penghasilan buku, artikel jurnal, ensiklopedia, contohnya yang masyhur Encyclopedia of Islam. Ini yang memang memuatkan tentang info-info tentang sejarah Islam. Kemudian mereka juga menterjemahkan karya-karya sejarah. Contohnya macam Ibn Khaldun Muqaddimah Ibn Khaldun itu telah diterjemahkan oleh Frank Rosenthal. Jadi kita pula, tak silap saya, Dewan Bahasa Pustaka apabila nak menterjemahkan karya Muqaddimah Ibn Khaldun itu ke dalam bahasa Melayu, kita tak rujuk kepada kitab asal. Tapi kita rujuk pula kepada karya terjemahan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, tak silap saya, ataupun bahasa Latin. Sepatutnya kita kena rujuk kepada bahasa pertama, sumber pertama, bukan kena rujuk kepada sumber yang telah diterjemahkan. Jadi kita lihat bagaimana mereka berupaya menguasai bahasa Arab lalu diterjemahkanlah ke dalam bahasa-bahasa mereka untuk orang kata manfaat masyarakat
Akhirnya mereka berjaya menggali ilmu-ilmu Islam lah melalui karya-karya yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Kemudian mereka juga giat mengumpulkan manuskrip Arab. Ini pun juga merupakan antara satu orang kata tindakan mereka kalau kita pergi ke Eropah sana ada tau manuskrip-manuskrip Arab, hatta manuskrip-manuskrip sejarah dan sebagainya yang dihimpunkan di dalam koleksi universiti yang ada di sana. University of Edinburgh ada, University apa SOAS ada, British Library pun ada, University of Leiden, University of Leipzig. Ada manuskrip-manuskrip Arab ni. Hatta mungkin di apa di tanah Arab tak ada manuskrip tu, tapi akhirnya ada muncul di Eropah. Ini kemungkinan besar apabila penjajah Eropah apabila datang ke negara Arab ni mereka bawa dan himpunkan di perpustakaan ataupun di koleksi mereka untuk tujuan penyidikan. Ha. Dan juga pengkajian di IPT Barat. Mereka di Eropah, mereka menubuhkan Department of Middle East Studies misalnya ataupun mungkin ada Islamic Studies. Macam kalau di University of London dia ada School of Oriental and African Studies yang memang mengkaji tentang dunia timur dan juga Afrika. Jadi dia ada department, kalau kita di UKM ni ada Institut Kajian Rantau Asia Barat. Tapi itu melihat Asia Barat daripada perspektif kita. Orang Timur sendiri memandang Timur. Yang ni orang Barat sendiri. Mereka menumbuhkan beberapa department ataupun jabatan pengajian yang apa? Yang yang mengkaji tentang dunia sebelah timur berdasarkan kepada perspektif Barat. Ha. Jadi ini di antara beberapa orang kata pendekatan orientalis dalam menanggapi historiografi Islam lah. Jadi akhirnya adalah muncul pelbagai persepsi orientalis terhadap sejarah Islam. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Sehingga kan ada yang berbentuk propaganda atau cubaan untuk menimbulkan kekeliruan. Khususnya di kalangan umat Islam apabila kita membaca sumber-sumber ataupun kita membaca bahan-bahan yang ditulis oleh golongan orientalis. Kerana kalau kita lihat bagaimana ada cubaan mereka untuk berusaha menolak kelebihan ataupun advantage yang ada pada tamadun Islam dan mereka menekankan bahawa tamadun Islam ni secara totalnya dipengaruhi oleh tamadun lain, tamadun sebelum itu, tamadun Rom, tamadun Parsi. Sedangkan tamadun Islam ni walaupun tidak menolak 100% elemen ataupun unsur daripada tamadun Islam tetapi tamadun Islam turut bergerak seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri dan yang menariknya tamadun Islam ni berkembang atas wahyu itu. Maksudnya ada Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kepada pembinaan tamadun. Itu perbezaan di antara tamadun Islam juga dengan tamadun lain lah. Termasuk tamadun yang lebih terdahulu. Kemudian ada isu yang lain misalnya isu penghijrahan Nabi ke Madinah di mana ada yang beranggapan bahawa Nabi bukan berhijrah tapi Nabi melarikan diri dan dianggap sebagai refugee, pelarian. Kemudian dikatakan bahawa Nabi berhijrah tu bukan orang kata arahan daripada Allah untuk berhijrah tapi untuk mendapatkan kuasa kerana secara hakikatnya memang kita tengok apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi ada power di Madinah. Nabi bukan Nabi saja tetapi berdiri sebagai orang kata penguasa ataupun ketua negara di Madinah. Tapi kalau kita tengok, apakah betul bahawa Nabi berhijrah ke Madinah hanya kerana kuasa? Jadi benda-benda beginilah yang perlu kepada orang kata analisis kritikal daripada kita. Adakah kita boleh bersetuju ataupun kita boleh? Maksudnya menolak dakwaan yang cuba dibawa oleh orientalis apabila mereka cuba menafsirkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam. Begitu juga dengan isu jihad misalnya apabila ada orientalis yang menyatakan bahawa Islam ini tersebar melalui mata pedang. Sedangkan kita tahu sendiri Islam ni merupakan agama yang menyebar keamanan, kesejahteraan. Bagaimana Islam ini boleh dikatakan melalui mata pedang? Jadi mereka menggunakan isu tentang seruan jihad, kemudian gerakan futuhat yang berlaku, khususnya pada zaman kerajaan Bani Umayyah misalnya, sebagai bukti Islam itu sememangnya tersebar melalui mata pedang. Adakah benar dakwaan tersebut? Jadi hal inilah yang memang memerlukan kepada orang kata usaha kesungguhan daripada kita lah sendiri untuk membaca kembali
peristiwa sejarah yang berlaku dan cuba kita nak menginterpret kembali untuk counter attack, counter naratif yang dibawa oleh golongan orientalis ini tadi. Apakah isu jihad itu uh, boleh dikatakan bahawa Islam ini agama keganasan ataupun sebenarnya bagaimana? Adakah Islam ni benar-benar tersebar melalui mata pedang, maksudnya melalui paksaan? Sedangkan dalam Al-Quran disebut la ikrah fiddin, kan? Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi bagaimana kita ni sebagai pelajar yang sejarah ni nak menggunakan peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam untuk counter naratif balik pandangan-pandangan yang dimukakan oleh orientalis. Dalam isu ni lah saya bawa contoh. Jadi saya mungkin nanti kita boleh perbahaskan lagi lah hal-hal sedemikian. Begitu juga ada dakwaan yang dikemukakan oleh sebahagian orientalis yang menyatakan bahawa Sirah Ibn Ishaq itu boleh ditolak kredibilitinya sebab kerana dia berbentuk plagiat dan sebagainya. Jadi seolahnya tidak ada autoriti lah sumber prima Islam khususnya berkaitan dengan sirah Nabi. Jadi adakah benar begitu? Jadi kat sini kalau kita belajar bagaimana tata cara dan kaedah penulisan Ibn Ishaq yang menekankan aspek penggunaan isnad dalam soal yang berkaitan dengan sirah dan batang tubuh Nabi. Jadi kat situ kita boleh counter narrative balik untuk menolak dakwaan bahawa sumber sirah Ibn Ishaq ni tidak kredibiliti. Kat sini. Kalau kita dapat baca, fahamkan apa yang ditulis oleh orientalis dan kita boleh kemukakan hujah-hujah kita untuk menolak dakwaan tersebut. Jadi hal ini memang memerlukan pada pembacaan yang cukup luas daripada kita lah untuk kita menginterpretasikan kembali sejarah menurut kacamata pengkaji sejarah Islam. Dan kita tidak, orang kata, tidak tidak tertakluk kepada apa yang cuba dibawa oleh golongan orientalis itu. Jadi saya harap penerangan ni jelaslah pada para pelajar berkaitan dengan bagaimana kita nak, orang kata, tidak terima lah, orang kata, bulat-bulat apa yang cuba dibawa oleh golongan orientalis ini. Walaupun memang usaha kajian yang mereka lakukan kita tidak tolak sama sekali, memang memberikan satu, orang kata, sumbangan yang signifikan dalam kita untuk memahami tentang uh, teks dan konteks yang berlaku. Okey, jadi kalau kita tengok orientalis di alam Melayu dah ada juga, maksudnya kewujudan orientalis ataupun orang-orang yang mengkaji tentang dunia timur ni yang seiring dengan kuasa Eropah ke alam Melayu. Misalnya kalau kita tengok pada zaman Portugis dia ada Tom Pires yang menulis tentang Suma Oriental, yang menulis tentang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. Kan? Kemudian kalau Belanda tadi Snot Hongroch yang datang ke Aceh, kalau Inggeris pula ada Stamford Raffles yang menggunakan Abdullah Munshi untuk menulis tentang orang Melayu. Kat sini ditulis orang Melayu ni apa, kuat kuat apa, berjudi melalui sabung ayam dan sebagainya, malas ini. Tapi dia tak tengok pula dalam masa yang sama mungkin ada orang Melayu waktu tu tokoh-tokoh ulama yang muncul misalnya di Kelantan yang apa, yang yang menjadi rujukan para setempat dalam rujukan agama. Tapi hal-hal yang baik, yang positif tentang masyarakat Melayu tidak ditunjuk dalam penulisan ni. Ditunjuk yang negatif je. Jadi bila kita baca ni seolah-olah orang Melayu pada zaman dulu ni begini perangai dia. Tak ada yang murni-murni. Semuanya jahat belaka. Han. Jadi adalah beberapa contoh. Kalau kita tengok pada zaman Inggeris, ada Frank Swettenham, Hugh Clifford, R.J. Wilkinson, R.O. Winstead. Ni um, antara tokoh-tokoh orientalis lah yang mengkaji tentang alam Melayu. Jadi kesimpulannya kita lihat orientalis ini memang memainkan peranan yang penting dalam interpretasi sejarah Islam dan ada sebahagiannya mempunyai tujuan tertentu lah. Maksudnya tujuan untuk propaganda dan juga tujuan untuk menyebarkan kekeliruan di kalangan umat Islam agar kita ragu-ragu lah tentang Islam itu. Dan kepakaran golongan orientalis ni, mereka memang mahir dalam meneliti sumber-sumber sejarah Islam, mahir bahasa Arab dan mereka juga mahir dalam kemahiran apa orang kata penyidikan analytical, critical thinking dan sebagainya lah. Dan kita sebagai pembaca, pengkaji sejarah Islam perlu berhati-hati
Dan kita hendaklah menyaring maklumat lah yang dinukilkan oleh orientalis. Kita jangan timur bulat-bulat, kita kena buat. Jadi sekiranya pandangan yang dikemukakan golongan orientalis tu kita boleh setuju berdasarkan kepada sumber yang lebih kuat, sumber prima, maka kita boleh setuju lah. Tapi kalau ada pandangan yang kita tak boleh setuju, kita perlu tolak dan kita perlu kemukakan hujah untuk menolak dakwaan ataupun hujah-hujah yang dikemukakan lah oleh golongan orientalis seperti mana yang saya bincangkan lah sebentar tadi. Okey, ini merupakan rakaman kuliah kita yang terakhir. InsyaAllah, saya harap pada para pelajar boleh untuk menandatangani kehadiran. Saya lekatkan nanti di luar pejabat bilik saya mulai minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.